Assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Ini perambut desain baru. Nama dia Paracas Rig. Nama para tu sebab tali umpan dia parallel atau selari dengan tali batu ladung. Nampak macam puli rig, tapi bukan. Puli rig kalau ikan makan, jenis ragut sikit-sikit, susah lekat sebab dia ada loose dulu sebelum jumpa batu ladung. Kalau ikan jenis kelojoh, memang okey pakai puli rig. Paracas Rig ini function lebih kurang puli rig, cuma dia tak ada loose play. Bila batu hentak dasar, umpan akan terlepas. Masa baling, batu dan umpan akan jalan sekali. Potong angin, kurangkan geseran. Sesuai untuk ikan yang makan cubit-cubit dan hati-hati. Balingan yang sesuai adalah balingan gantung atau pendulum khas. Lagi satu, Paracas Rig ini boleh juga convert jadi perambut labuh. Dan dengan hanya menarik stopper bawah rapat ke batu ladung. Satu perambut boleh buat dua function. Semoga saudari-saudari terhibur dengan persembahan ini. Sekian, terima kasih.